punya sikit. Lepas tu tarik ketiga. Yang ni kita nak kedah. Ini kita dah tarik lagi sampai pening melek. So kita tarik. Sabar sekejap, berehat bersama saya ya. Sini saya penat. Sekejap, yang sikit lagi satu. Kepala beli je. Dan sahaja dah tu tak mahu lepas tutup Honda. So kita dah siap wrapping motor ni. Kalau korang berminat boleh clear dekat bawah. Okay, bye.